Macam mana nak convert lampu GL kepada DX tanpa tukar finder asal GL? Mari sini saya tunjukkan. Pertama, pastikan anda beli full set lampu DX seperti dalam gambar. Jangan lupa beli sekali lampu bulat DX. Cukup lengkap semua barang ini. Baru kita boleh mula custom lampu GL kepada DX. Kedua, lampu asal GL kita perlu potong bahagian ini. Untuk lebih kemas, saya syorkan potong seperti dalam gambar ini. Kenapa perlu potong sengit? Nanti saya ceritakan. Kemudian frame DX juga perlu dipotong. Potong semua bahagian dekat lampu signal. Ikut seperti dalam gambar ini. Setelah selesai potong kedua-dua frame lampu ini, baru boleh kita gabungkannya. Nampak tak bahagian ini? Kenapa saya kata perlu potong sengit? Supaya kelihatan lebih kemas. Jadi begitulah cara untuk convert lampu GL kepada DX. Sebelum terlupa untuk fitting yang kemas, cover lampu DX tu perlu tambah sedikit washer untuk bagi frame DX terkeluar. Kalau tidak, nanti akan nampak lampu DX itu terlalu ke dalam. Kan tak kemas kalau ke dalam. Kita nak fitting yang kemas di mana perlu selari corner signal GL dengan frame DX. Baru nampak kemas. Untuk grill DX, hanya perlu potong sedikit sahaja di bahagian kiri dan kanan. Potong agak-agak ngam rapat dengan frame DX sahaja. Okey, jika masih tidak faham, jangan malu untuk bertanya saya. Saya akan cuba menjawabnya.